Ada beberapa peralatan yang memang menjadi kegunaan dan kepentingan perawatan di sini, termasuk defibrillator, ECG machine, light source untuk laparoskopi, pembedahan laparoskopi antara lain lah. Semua peralatan ni memang diperlukan untuk perawatan. Ada antaranya yang sudah pun berusia yang perlu kita penggantian, ada yang kita perlu tambah untuk penambahbaikan. Jadi semua ni memang terdapat keperluan-keperluan yang untuk perawatan pesakit tu memang jelaslah dia punya keperluannya. Institut Kanser Negara kita merawat pesakit dari seluruh negara. Jadi dia menjadi punca rujukan, sumber rujukan kepada hospital-hospital dan fasiliti kesihatan yang lain untuk tertiary, perawatan tertiary ni. Jadi insya-Allah manfaat tu pesakit akan dapatlah secara keseluruhan. Saya mewakili Institut Kanser Negara dan seluruh pasukan Institut Kanser Negara, kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pembayar zakat dan yakinlah bahawa sumbangan itu dimanfaatkan untuk membeli peralatan-peralatan perubatan yang insya-Allah akan memanfaatkan kepada semua pesakit-pesakit Institut Kanser Negara. Warga IKN selain merakamkan rasa terima kasih kami juga berdoa agar semua pembayar-pembayar zakat terus dikurniakan limpah rahmat daripada Allah SWT dan digantikan dengan rezeki yang lebih baik lagi, insya-Allah.